Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okay, hari ni kita ada sebiji Myvi Gen 3. So dia akan buat servis brake depan dan juga belakang. Yang belakang ni dia pakai yang Toyota Wish punya lah. Keadaan agak kusam. Kaliper kita tak cat, tapi di situ kita akan cat lah sekali. So yang ni dia pakai depan sekali. Alright, Brembo support. Bila time nak servis tu kan, yang belakang dia macam ni, spring tergantung guys. Okay, so jom kita start. Okay, so kita dah buka dia punya brake. Jadi kita rendam dulu. Ini bersama agak. Sebelum kita nak buka dia punya ni, kita kena marking dulu lah, tanda dulu kan. Tengok yang mana ni, yang mana out, mana atas, mana bawah, tu lah. Apa kena ambil gambar dulu, kan nanti pasang tak betul pula. Alright. Okay, so kita buka servis dulu. Dia punya brake depan dia karat gila. Tak tahu tak ni boleh pakai ke tak piston ni. Tapi tak apa, kita try gosok dulu kan. So repair kit kita akan tukar lah. Ini Brembo R35. R35 apa? Ni popok apa? Popok apa? R35. Wah, ni R32. Okay. Silap info. Alright. R32. Repair kit semua kita buka. Tapi tak cat kot. Kalau cat jadi lambat kerja. Kita gosok dulu. Buang-buang habuk-habuk semua. Yang dalam tu lagi kita akan cuci lah. Yang ni kalau pakai drill pun boleh je lah. Ni buat dia boleh masuk lah, pakai drill yang tu lagi, yang mata ni lah. Pakai drill senang sikit, kalau payah jauh lah. So yang ni tengok, ni sebelum kita polish lah, kita gosok dulu dia punya piston dan semualah. Repair kit kita akan tukar baru lah. Alright, ni semua dah cuci belakang. Ni yang belakang Wish. Yang depan ni jam tadi, nak buat keluar piston susah. Okay, so yang Wish ni dah complete semualah. Jadi tunggu kita nak polish. Bila dah polish lagi, dah complete lah. Piston semua kita akan polish. Repair kit kita akan tukar baru. Yang ni kita simpan lah buat spare. Alright, yang mana elok kita simpan. Macam ni, nanti ada bocor-bocor ni kita tak ambil lah. Contoh yang dah koyak ni, macam dah koyak ni, ni punca selalu piston karat tu. Jadi air dia masuk, dia kena piston, memang karat. Lepas tu piston pun jam. So yang repair kit yang rosak ni kita tak ambil lah. Kita tengok lah, kalau kata elok lagi boleh pakai, kita simpan lah. Sebab yang ni dia cuma dia punya dust cover saja kan. Alright, so ni brake, ni sebelum cuci, yang ni selepas cuci. Tapi itulah, kalau nak cat kereta kena tinggal lah. So yang ni dah siap, tengok dalam pun dah bersih, dah cun punya. Alright, sudah cun. Piston pun kita gosok gosok ke sini terlebih awal. Lepas tu baru kita polish pakai dia punya polisher lah, polish untuk chrome ni. Okay, sekarang kita masuk balik piston dan juga repair kit yang baru. Okay, so yang ni punya ni rubber grease, yang ni grease untuk piston lah kita pasang. So yang ni dah complete lah, tapi ni dah pasang. Okay, dah siap semua. Saya kita akan cantumkan dia. So untuk cantumkan dia popok, biasanya dia akan ada ni lah, seal ni. Kalau tak ada ni, piston tak main lah. So kita kena hubung sini,
Alright, lepas tu kita akan pasang balik yang bahagian satu lagi. Okay, so kita dah siap complete pasang semua, tinggal pasang dekat kereta. Alright, tak sini. Dah. Sebelakang ni pun kita custom sikit sebab ada parking brake dia tak padu. Kita buat kasih padu. Nak tahu cara dia, stay tune guys. Ok, so kita pasang dia punya brake shoes belakang. Depan pun kita pasang balik. So rotor kita dah cat sikit. Ya, rotor kasih cat. Kaliper tak cat. Okey, sebelum masuk kaliper, sekali kita adjust dulu punya parking brake. Okey guys, so kita dah siap servis kaliper depan dan juga belakang. Depan Nissan GT-R atau itu, belakang Toyota Wish. Okay, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Cafe Channel. Kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum, bye bye.